Selamat pagi. Pagi dah tengah malam. Pukul 1 sekarang. Perjalanan nak ke Fraser. Okay. Sekarang pukul berapa kan? Pukul 2 kot. Okay. Kita dah dalam 200 meter perjalanan ke Gap. Nampak ke muka aku? Okay, kita teruskan perjalanan. Alhamdulillah, kita dah sampai puncak Gap pukul 3.14 tadi. Semua sudah sampai. Ampang pecah. Ampang pecah. Berapa jam? 3.27. Okay, kita dah sampai Ulu Terengganu. Ada 500 meter lagi nak sampai ke puncak Hulu Semangkuk. Tak nampak pun. Ke bawah kan? Slow ke... Alhamdulillah. Pukul 5 Pukul 5 tepat kita sampai di puncak Hulu Semangkuk. Alhamdulillah. Kita dah sampai pukul 5.02 minit Tadi kita sampai pukul 5 tepat. Apa? Alhamdulillah dah sampai. Berjaya juga akhirnya. Yeay. Alhamdulillah kita dah sampai Ada. Alright, ada lagi kat belakang? Tak ada. Ada. Apa nak kopi? Kopi dah siap. Kopi dah siap. Okey, kita berada di puncak Hulu Semangkuk. Allah. Ni dekat kawasan dia berlumut lumut dia style macam ni. Cantik juga. Line up lebih kurang 14 orang. 14 orang line up. 2 guide, aku dengan Hafiz. Sampai tadi pukul 5 pagi. 5 pagi tepat sampai. Sekarang 9 Ramadan. Alright. Jauhnya ku terkenang, terbayang masa silam. Hidup di perantauan, rindu pendam. Rasa memang Kita di mana? Di Hulu Semangkuk. Semangkuk. Tak boleh. Lagi sekali. Okey. Semangat sikit kan. Okey. Terkejut. Okey, kita di mana? Hulu Semangkuk. Lagi ke depan tak boleh. Tu aku cakap macam mana orang. Setelah puas bergambar, kami pun pulang. Cerita apa? Itu kisah kancing sana. Tak habis lagi. sabar menanti bulan yang mulia, Ramadan penghapus dosa. Sebulan berpuasa, kini Syawal menjelma. Takdir sahut-sahutan bergema raya, yang jauh disambut pulang, dekat berkunjung datang. Maaf sayang, abang mungkin lambat pulang. Kita di mana? Cakap kita di Gunung Gap
macam tu. Kita di mana tak payahlah kita nak cakap Gunung Kep kan. Kita cakap Gunung Kep je. Gunung Kep je. Okey. 1, 2, 3. Kita di mana? Gunung Kep. Kita dah sampai kat bawah Hajar Raya, kat bawah Hajar Raya. Berjaya juga trip bulan puasa hari ni. Sampai dah. Semua insan gembira selamat Hari Raya Aidilfitri. Minal aidil wal faizin. Alhamdulillah kita sampai bawah berpukul 10 suku. 2 suku pagi tadi sampai bawah 10 suku. Allah.